isu rasuah sudah menjadi bualan umum. Dalam sidang yang lepas, saya mulakan ucapan pada waktu itu dengan balasan daripada Allah Ta'ala terhadap mereka yang rasuah. Dan kita tidak ada data yang pasti. Benarkah rasuah ini menjadi di antara perkara yang menyebabkan kita mundur? Walau bagaimanapun kita pasti bahawa rasuah ini adalah satu perkara yang boleh bawa kepada kebobrokan dalam masyarakat dan merosakkan sistem nilai manusia di mana-mana peringkat. Maka saya nasihatkan diri saya sebagai orang politik dan dipanjangkan pada sahabat-sahabat yang lain juga orang politik. Tidak semestinya orang politik, boleh juga kepada kaki tangan awam, boleh juga kepada masyarakat biasa. Maka jangan kita mulakan kehidupan kita dengan perkara yang tidak baik seumpama rasuah ini. Dan saya yakin kalaulah kehidupan kita tanpa ada kepentingan yang seumpama itu, tanpa terkait dengan rasuah, mudah-mudahan pembangunan kita selepas daripada ini, perjalanan kita selepas daripada ini lebih laju, lebih lancar. Dan semua agenda yang kita buat secara bersama